Apan ni seorang pemandu van jenazah sukarela. Pada hari itu dia ditugaskanlah untuk mengambil seorang jenazah yang baru saja meninggal dekat kampung tu. Jadi dalam perjalanan tu dia nampaklah nenek ni jalan pelan-pelan kan. Dia tanyalah, "Nek, nak pergi mana nek?" Nenek tu cakaplah dia nak melawat jiran dia baru meninggal tadi. "Boleh tak nenek tumpang?" So Apan pun cakap, "Boleh nek, boleh. Sekali jalan kan. Senang sikit tengok sebab nenek tu jalan pelan sangat kan." So dalam perjalanan tu nenek tu tak banyak cakap lah. Sedih kan sebab jiran dia meninggal. Jadi nenek tu cakap lah, "Nak turunkan nenek dekat sini." Nenek nak masuk ikut belakang lah. Malas pula nak lalu depan. So Apan pun berhentikan lah. Nenek tu turun. So Apan pun teruskan lah pergi ke depan rumah tu. Bila dah sampai tu, penduduk kampung dah standby dah tunggu. Sambil-sambil tunggu jenazah diuruskan tu, dia borak lah dengan tuan rumah kan. Dia cakap lah, "Siapa yang meninggal cik?" Cik tu cakap, "Haji punya bini, ni gambar dia." So Apan tengok lah, apa sebab macam kenal je. Sudah. Bukan ke nenek tadi yang aku tumpangkan tu? Aduh, takkan aku nak cakap dekat laki dia, tadi saya baru bawa bini pakcik." Masa Apan tengah kebingungan tu, pakcik tu tunjuk lagi lah gambar dia dengan bini dia. Sedih cik tu ceritalah kenangan-kenangan dia kan. Apan dah tak keruan dah. Dia dah tak tahu nak cakap apa lagi dah. Takkan aku kena kacau siut. Dah lah ini job sukarela first time aku yang pertama.